Dalam hidup anda, akan ada satu masa yang anda harus beri yang terbaik. Inilah masa untuk anda lakukannya. Segalanya harus dicurahkan dalam satu peperiksaan yang sangat penting. Mungkin bagi sesetengah, hanya melihat ianya tidak penting. Tapi percayalah, peperiksaan ini adalah perkara yang terbesar yang bakal berlaku dalam hidup anda. Ia adalah permulaan untuk tentukan komitmen dan kerja keras di awal usia. Anda bakal melakar sejarah hidup anda, dan ini adalah salah satu momen terpenting dalam hidup anda. Adakah anda nak tinggalkannya dalam keadaan manis atau hanya sebuah kenangan kosong? Anda akan ke dunia baru, dan dunia itu dipengaruhi oleh kemanakah hala tuju keputusan peperiksaan ini. Sama ada ia akan membawa anda ke jalan yang pintas, jalan yang panjang, jalan yang sukar, atau jalan putus pengharapan. Tapi ingatlah, tiada yang terlambat. Selagi anda punya masa, anda teruskan usaha anda hingga ke kertas yang terakhir. Berkorbanlah seketika dari apa yang melalaikan anda. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, uninstall semuanya buat sementara. Fokuskan apa yang lebih penting. Disiplinkan diri anda walau sepayah apapun anda rasa. Inilah saatnya untuk anda lakukan semua itu. Fikirkan tentang masa anda, masa guru-guru anda, masa dan penat lelah ayah dan ibu anda. Percayalah, tidak akan ada kerugian jika anda berusaha keras. Keringat dan usaha anda akan terbalas. Ia permulaan sebenar perjuangan hidup anda. Peperiksaan yang akan menentukan diri anda dan hala tuju masa depan anda. Jangan jadikan diri anda sebuah alasan. Sebaliknya, jadikanlah diri anda sebuah jawapan. Jawapan untuk hidup anda. Tiada yang mustahil dengan kerja keras dan doa. Ingat momen ini. Ingat wajah-wajah ibu, ayah dan guru serta sahabat anda. Mereka di belakang menyokong anda. Lihat wajah mereka. Adakah anda mahu mengecewakan mereka atau anda mahu membuat mereka tersenyum? Ayo bangkit. Sedarkan diri anda. Teruskan berusaha. Biar sakit sekarang, biar penat sekarang, kerana setiap kesusahan pasti dibalas dengan kesenangan, dan tiap pengorbanan pasti dibalas dengan kegembiraan.